ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum. Okey, bila masuk je bulan Ramadan, mesti ada antara kita yang tertanya-tanya, kalau aku nak derma darah, batal tak puasa aku? Ini soalan yang sangat bagus dan hari ini kita akan kupas jawapannya khusus untuk derma darah jenis apheresis berdasarkan panduan fiqh yang sedia ada. Inilah dilema dia kan? Di satu sisi, hati kita ni membuak-buak, nak buat baik, nak tolong orang, selamatkan nyawa. Tapi, kat satu sisi lagi, kita ada tanggungjawab nak jaga ibadah puasa kita. So, macam mana nak cari jalan tengah? Jom kita bedah siasat isu ni sama-sama. Okey, ini dia apa yang kita akan cover. Mula-mula, kita sentuh sikit pasal dilema ni. Lepas tu, kita akan jadi teknikal sikit, kita kenal apa tu apheresis. Kemudian, baru kita masuk bab hukum, tengok dari dua sudut pandang yang berbeza. Dan akhir sekali, kita simpulkan semuanya untuk dapat jawapan yang padu. Jom! Betul, inilah isunya bila dua perkara baik seolah-olah bertembung. Puasa tu kan satu kewajipan, rukun Islam. Menderma darah pula, Masya Allah, satu amalan kemanusiaan yang sangat mulia. Jadi, matlamat kita hari ni nak tengok macam mana kedua-dua perkara hebat ni boleh berjalan seiring tanpa masalah. Okey, sekarang jom kita masuk bab teknikal sikit. Sebabnya, sebelum kita nak tahu hukum sesuatu tu, kita kenalah faham dulu benda tu apa. Betul tak? So, apa sebenarnya proses derma darah yang canggih sikit ni, yang dipanggil apheresis? So, apa beza apheresis ni dengan derma darah biasa? Macam ni, darah kita akan disambungkan ke satu mesin yang canggih. Mesin ni akan tapis dan ambil apa yang dia nak je. Contohnya platelet atau plasma. Dan, ni bahagian paling penting, mesin tu akan pulangkan balik sel darah merah ke dalam badan kita. Ingat poin pulang balik ni betul-betul sebab ia akan jadi sangat penting dalam perbincangan kita nanti. Nampak macam complicated kan? Tapi sebenarnya simple je flow dia. Darah keluar, masuk mesin buat kerja dia, asingkan komponen yang diperlukan dan ini dia kuncinya, sel darah merah tu masuk balik dalam badan kita. Proses pemulangan ni lah yang jadi antara isu utama dari sudut pandang fiqh. Baiklah, kita dah faham prosesnya. Jom kita masuk bab hukum. Kita akan tengok dari sudut pertama dulu. Apa hukumnya kita keluarkan darah dari badan masa tengah puasa? Okey, benda pertama yang kita kena clear, perbuatan keluarkan darah tu sendiri, tak kisahlah cara apheresis ke, berbekam ke, atau ambil sampel darah, ianya tidak secara automatik batalkan puasa. Lega sikit kan dengar? Tapi, ada tapi dia. Walaupun ia tak batal secara automatik, ada satu syarat penting yang boleh mengubah hukumnya. Dan syarat ni, semuanya bergantung pada keadaan badan kita sendiri sebagai penderma. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu satu istilah ni, makruh. Makruh ni apa? Senang cerita, ia bukan haram. Tak berdosa kalau buat, tapi ia adalah sesuatu yang tak digalakkan, tak disukai, lagi bagus kalau kita boleh elakkan. Kat sinilah bezanya. Katalah anda derma darah, lepas tu rasa okey je, steady, boleh sambung puasa macam biasa, itu hukumnya harus, tak ada masalah. Tapi, kalau lepas derma tu anda jadi lemah longlai, pening kepala, sampai rasa macam nak kena buka puasa, masa itulah hukumnya jadi makruh. Kuncinya, kesan pada badan kita. Anda sendiri yang kena ukur baju di badan sendiri. Prinsip ni bukan datang dari mana-mana tau. Ia berakar umbi dari ajaran Nabi Muhammad SAW sendiri. Baginda mengajar kita supaya elakkan apa-apa benda yang boleh membebankan atau buat kita jadi terlalu lemah masa berpuasa. Tujuannya, nak jaga kualiti dan kesempurnaan ibadah puasa kita tu. Okey, settle sudut pandang pertama. Jom kita beralih ke sudut pandang kedua. Ingat tak pasal mesin apheresis tadi? Proses tu kan ada guna satu bahan kimia. Soalan seterusnya, bahan kimia ni batalkan puasa tak? Bahan ni namanya ACDA. Ia sejenis antikoagulan. Tak payah pening kepala dengan nama panjang dia. Fungsi dia satu je, nak elakkan darah kita dari membeku masa lalu kat dalam tiub dan mesin tu. Ia satu benda teknikal yang memang wajib ada dalam prosedur ni. So, persoalannya sekarang, bila darah kita yang dah bercampur sikit dengan ACDA ni dipulangkan balik ke dalam badan, adakah itu dikira macam ada benda asing masuk yang boleh batalkan puasa kita? Jawapannya jelas. Tidak. Ia tak batalkan puasa. Kenapa? Sebabnya mudah. Dalam fiqh, ada syarat-syarat apa yang batalkan puasa. Pertama, ACDA ni digunakan di luar badan, dalam mesin.
Kedua, ia bukan untuk bagi tenaga, bukan makanan pun. Dan yang paling penting, ia tak masuk ikut laluan-laluan terbuka macam mulut atau hidung. Jadi ia tak menepati mana-mana syarat untuk jadi perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, kita dah tengok isu keluarkan darah dan kita dah tengok isu bahan kimia ACDA. Sekarang, masa untuk kita cantumkan kedua-dua jawapan ni dan dapatkan satu keputusan akhir yang jelas. Jadi, apa kata putusannya? Keputusan akhirnya, melakukan pendermaan darah jenis apheresis di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ya, anda dengar betul. Memang tak batal. Ini berita yang sangat baik kan? Terutama untuk mereka yang nak terus berbakti. Tapi, jangan lupakan amaran penting tadi. Walaupun tak batal, hukumnya boleh jadi makruh. Bila? Kalau anda tahu atau anda rasa lepas menderma tu, anda akan jadi terlalu lemah sampai boleh menjejaskan puasa anda. Ukuran ni ada pada diri kita sendiri. Kena jujur dengan kemampuan badan. Jadi macam mana nak buat? Mana yang terbaik? Sebenarnya yang paling afdal, yang paling digalakkan adalah untuk menderma darah lepas waktu berbuka. Lebih selamat kan? Tak ada risiko jadi lemah. Namun kalau nak menderma waktu siang, pun boleh. Hukumnya harus. Dengan syarat yang besar, anda yakin anda kuat dan ia tak akan memudaratkan diri dan puasa anda. Dan bila kita tengok semua ni, kita nampak satu hikmah yang besar kan? Betapa indahnya agama kita. Islam ni sentiasa meraihkan kemudahan bukan menyusahkan. Lagi-lagi bila membabitkan soal kesihatan, perubatan dan tolong-menolong sesama manusia. Ini menunjukkan betapa Islam ni sangat fleksibel dan prihatin dengan keadaan kita. Ini membuatkan kita terfikirkan macam mana prinsip-prinsip fiqh yang dah berusia ratusan tahun masih mampu bagi jawapan yang begitu tepat dan relevan untuk teknologi perubatan supermoden macam apheresis ni. Inilah bukti kebijaksanaan yang tak lapuk dek zaman.